Ya Mustafa ya Salam. Baik, duduk tegak-tegak sekejap. Kita buat senaman sikit boleh tak? Semua ikut saya. Angkat tangan kanan. Bunyi. Angkat tangan kanan. Goyang, goyang, goyang. Depan jantung juga masih belum dikawal. Pada Nabi, bunyi cek. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Haris bin Hisham sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, kaifa ya'tikal wahyi? Ya Rasulullah, macam mana wahyu itu diturunkan? Akan kalian tentang agama kamu. Malaikat Jibril menyerupai seorang lelaki. Okey, kita berikan untuk sahabat awak. Bukan, mat itu betul taklah. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada kekurangan, terkasar bahasa dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada pagi ini adalah sedikit kebaikan. Dikumandangkan oleh Abdul Muttalib. Dia tawaf keliling Kaabah membawa bersama cucu yang sangat-sangat disayangi yang ketika itu baru berusia 7 hari, tanda kesyukuran. Dan dia mengatakan anak, dia tak kata cucu, anak ini aku namakan Muhammad, terperanjat orang Mekah. Okay? Jadi sekurang-kurang kita tahu, kita memandangkan, kita puji Nabi. Pujian itu bermula daripada Datuk Baginda sallallahu alaihi wasallam. Selamat duit saya. Assalamualaikum.